Of course permohonan perlu melalui Persatuan Bola Sepak Malaysia, ke AFC dan seterusnya ke FIFA untuk mendapat kelulusan bagi mana-mana kelab negara asing bermain di Liga Malaysia. Yes, 13 pasukan masih optimistik, masih positif untuk terus kekal berada dalam Liga Malaysia. Saingan Liga. Belum habis Liga ni nak masuk Liga baru. Betul. Orang dia tanya macam mana, apa perkembangan terkini tentang Liga untuk Liga Super musim depan dari segi pasukan, perkembangannya boleh share sedikit tak? Terima kasih. Apa saya boleh update daripada MFL, kelab-kelab sekarang dalam proses untuk melengkapkan perlesenan kelab. Kita ada 2 perlesenan kelab yang menjadi keutamaan. Of course yang pertamanya perlesenan dari peringkat AFC yang akan berakhir pada 31 hari bulan Mac. Manakala perlesenan kebangsaan national license akan berakhir pada 30 hari bulan April. So sebarang perkara-perkara melibatkan struktur hanya akan diketahui selepas berakhirnya 30 hari bulan April dan selepas FIB membuat mesyuarat dan memutuskan kelab-kelab mana yang berjaya lulus untuk bermain pada Liga tahun hadapan. MFL optimis untuk kekalkan angka sekarang ataupun nak menaikkan lagi bilangan pasukan? Bergantung kepada jumlah pasukan yang dapat national license. Semuanya tertakluk kepada licensing kebangsaan. Sebab hari tu AFC dah mengeluarkan statement yang mengatakan mana Liga bawah 23 tahun tidak diwajibkan. So based on that, adakah MFL akan meneruskan? Okey, untuk under 23, struktur-struktur lain related to Liga tahun hadapan, MFL akan mengeluarkan kenyataan secara rasmi. Ada beberapa perkara lagi yang perlu ditambah baik dan kami akan update dalam masa terdekat, insya-Allah. Ada perbincangan tentang pasukan Brunei? Itu pun akan dimaklumkan nanti. Dan apart of that, kita ada 6 kelab yang memohon AFC license. JDT, Selangor, Sabah, Penang, Kedah dan juga Terengganu. Dan 6 kelab ini hanya akan diketahui status lesen AFC pada berakhirnya bulan Mac, 31 hari bulan Mac. Perlu ada perubahan beberapa pasukan kata yang sedang berlaku sekarang ini. Bilangan pasukan tidak mencukupi ataupun mungkin kurang daripada jumlah yang ada sekarang. Adakah saingan Liga mungkin akan terbagi kepada 3 pusingan ataupun sekali lagi saya cakap perkara itu hanya boleh diputuskan selepas 30 hari bulan April. Kita perlu tahu jumlah pasukan yang layak bermain Liga tahun hadapan dan kita akan comeback dan akan maklumkan secara rasmi nanti. Cantik, apa nak cakap pada orang ramai yang bimbang terhadap kualiti dengan kuantiti pasukan dalam Liga Super? Apa yang boleh dicakapkan pada orang ramai ini? Di saya faham. I think di MFL kita sekretariat sentiasa berkomunikasi dengan kelab-kelab. Kita mengakui kelab-kelab ada masalah kewangan. Namun begitu, dalam tempoh sebulan lebih, sekitar sebulan beberapa hari ini, sekretariat kerap berhubung dengan kelab untuk memastikan kelab-kelab dapat memenuhi dokumen-dokumen yang perlu dimuat naik dalam sistem club licensing kita. Tapi saya rasa kita masih optimis bahawa mana-mana pasukan yang sedia ada mampu kekal dan mampu committed dengan perlesenan kelab. Difahamkan Brunei dah buat permohonan dan permohonan telah diserahkan kepada pihak AFC. So, bagaimana MFL melihat proses setakat sekarang? Buat masa ini saya masih belum boleh membuat apa-apa kenyataan berhubung perkara itu. Masih belum boleh lagi. Kita akan maklumkan nanti. Belum boleh dimaklumkan lagi. Kalau ada soalan Malaysia Cup lah, kalau nak tanya persiapan Malaysia Cup. Rasa menaikkan katakan kekurangan untuk musim depan. Lepas tu di Brunei pun ada juga. Mungkin NFL ada terbuka untuk buka kepada kelab-kelab jiran sebab perkara-perkara tersebut perlu melalui banyak proses untuk bermain di Liga Malaysia. Of course permohonan perlu melalui Persatuan Bola Sepak Malaysia, ke AFC dan seterusnya ke FIFA untuk mendapat kelulusan bagi mana-mana kelab negara asing bermain di Liga Malaysia. Of course kita terbuka
Tapi kita perlu mengambil kira juga liga akan bermula bila dan bila liga-liga di negara tersebut berakhir. Jadi perkiraan pasukan-pasukan nak bermain di liga kita ni perlu diambil kira dari sudut tempoh masa mendapat kelulusan di peringkat FIFA. But kita tidak ada masalah as long as kita mendapat sokongan daripada FAM, of course mendapat kelulusan daripada AFC dan AFC bawa ke FIFA untuk mendapat kelulusan. Encik Syazli, baru-baru ni Peter Klimoski World of Friends ada petikan tentang kualiti Liga Malaysia kita. Buat masa ni kita tunggu tahun hadapan lah. Kita tunggu Liga tahun hadapan. Sebab kita berbaki lagi sebulan. Liga akan berakhir pada bulan April. I think kita fokus perkara-perkara tersebut untuk tahun hadapan. Mungkin daripada komen coach jurulatih tu, adakah itu juga menjadi pertimbangan pihak MFL untuk menambah macam minit I think definitely salah satu perkara yang perlu kita ambil berat. Kita pun akan bekerjasama dengan pengurusan pasukan kebangsaan untuk mendapatkan input-input positif daripada barisan teknikal FAM untuk input-input yang lebih boleh membantu kita mengatur kembali Liga Malaysia pada tahun hadapan. Because they've been giving open statements about the league, we have been asking any points for the game. So, what are the salient points that they have mentioned to you so far in order for the league to be even better? We can't expect it to be mega good in Yeah. but what were the salient points mentioned to you and what are you going to work on to ensure that their needs are addressed? I think kita akan ada satu sesi pertemuan di antara MFL dan FAM untuk mendapatkan input-input seperti mana yang telah ditanyakan tadi. So at the moment kita belum ada secara rasmi perbincangan yang lebih detail, but dalam masa terdekat of course MFL akan bekerjasama dengan FAM untuk mendapatkan input-input tersebut. Jadi MFL tadi you ada cakap you ada berhubung dengan semua kelab yang sedia ada untuk nak lanjutkan diorang dalam untuk Liga Super Malaysia depan. Semua ada feedback ke? Semua pasukan tu ke tampil untuk nak bekerjasama untuk nak Yes, 13 pasukan masih optimistik, masih masih positif untuk terus kekal berada dalam Liga Malaysia. So far perjumpaan, sesi-sesi pertemuan nampaknya very positif lah. I think diorang ada dalam tempoh sebulan lebih ni kelab-kelab harus bekerja keras lah untuk memastikan perkara-perkara melibatkan licensing itu dapat dipenuhi sebelum berakhir 30 April. Kalau Indonesia lah sikit. Statement daripada PNG yang mengatakan tentang akan menarik diri tahun depan. So MFL sendiri tidak mengatakan apa-apa. I think saya balik kepada perlesenan kelab. Kita tidak menidakkan perkara tersebut. Namun at the end prosedur kami ialah dari sudut licensing. Tempoh licensing itulah menjadi perkara utamanya. Encik Syazli cakap lagi club licensing tu difahamkan bahawa macam season ni sendiri ada kata-kata dan pemalsuan dokumen. Okey. Antara which yang MFL, FAM dan sebagainya dah tahu mengenai isu ni, tapi apakah tak balas MFL, adakah siasatan akan dijalankan dan sebagainya? Saya kena check balik benda tu balik. I'm not sure on that. Nanti saya perlu ambil balik benda tu. Kejap, tadi yang macam soalan kita bermakna status benda dan bahan bergantung kepada tempoh mereka untuk memenuhi syarat. Ya, betul. Betul. MFL sedang bagi ruang untuk mereka mengubah fikiran ataupun cuba untuk kita jelas tarikh tutup adalah pada 30 April 2025 untuk national license. Jadi kelab harus memastikan sebelum 30 April pada hari tersebut perlu upload segala dokumen-dokumen berkaitan untuk memastikan kelab dapat bersaing pada tahun hadapan. Dan selepas itu FIB akan bermesyuarat dan memutuskan perkara-perkara tersebut. Banyak perkara-perkara yang kita akan nilai lah di situlah. Mungkin boleh terangkan Final Malaysia mungkin ada ref tempatan atau ref luar ke pengadilan. I think kita belum mendapat apa-apa maklumat daripada FAM. Apa yang saya boleh update pada hari ini dah bermula jualan secara online di JDT kepada pemegang-pemegang tiket priority, dan pada 19 hari bulan tiket-tiket akan dijual kepada penyokong-penyokong JDT dan juga pasukan Seri Pahang FC secara online. Ini ada masalah yang
yang Seri Pahang dikatakan akan keluar, ini akan menjejaskan apa penonton Pahang sendiri untuk datang atau bagaimana? Kita di MFL melihat hasil kita, perbualan kita dengan klub juga. Klub masih lagi optimistik, masih lagi fokus. Kalau kita lihat perlawanan-perlawanan Seri Pahang pun, game-game Pahang ni pun masih lagi on point, masih bermain lagi. I think kita masih optimistik dan kita mengharapkan penyokong-penyokong Pahang, penyokong-penyokong JDT dapat hadir memenuhi Stadium Bukit Jalil pada 12 April nanti. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum.